Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni kentang masak telur hancur. Okey, ni antara bahan yang saya gunakan ada kentang, telur, cili merah besar, bawang putih dan bawang merah. Okey, kentang ni dipotong tak terlalu tebal dan tak terlalu nipis. Lepas tu boleh pecahkan siap-siap telur dalam mangkuk. Dan kisar bawang putih, bawang merah dan cili merah besar. Kalau nak pedas boleh gunakan cili padi. Boleh kisar hingga separuh hancur. Lepas tu bolehlah panaskan minyak. Goreng dulu kentang tu sehingga dia masak. Bila kentang tu dah masak, nampak sedikit garing, bolehlah angkat dan ketepikan dulu. Lepas tu bolehlah tumis bahan kisar tadi sehingga masak. Masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Teruskan kacau. Saya masukkan juga sedikit serbuk lada sula. Kalau tak ada serbuk ni pun tak apa. Masukkan telur. Kacau-kacau biar dia masak dan hancur. Lepas tu, tambahkan juga sos cili dan sos tiram secukupnya. Teruskan kacau biar dia sebati. Akhir sekali barulah masukkan kentang goreng tadi. Teruskan kacau biar dia rata. Okey, nampaknya kentang masak telur hancur dah siap. Bolehlah dihidang makan dengan nasi putih yang panas-panas. Ingat, kalau nak pedas, letak cili padi. Memang lagi sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye. Jumpa lagi.